Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Media bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Ramai yang kata 30 Oktober 2025 merupakan tarikh keramat untuk kita tahu apa keputusan kes pemalsuan dokumen 7 player warisan di antara FAM dan juga FIFA. Sampai ke tengah malam kita tunggu apa keputusan rayuan tu. Rupanya Jawatankuasa Rayuan FIFA ni buat meeting pada 30 Oktober 2025 pukul 10 pagi waktu Miami ataupun pukul 11 malam waktu Malaysia. Kelewatan ni juga katanya sebab nak bagi peluang kepada peguam Emmanuel Makuka dan Facundo Garces fight untuk bagi kenyataan akhir kepada FIFA demi nak menyelamatkan kerjaya dua player ni dekat kelab besar Vélez dan Alaves. 31 Oktober 2025 hari Jumaat meletus pula viral surat beranak atuknya Facundo Garces. Puncanya bila satu portal berita Argentina, Capital de Noticias CDN, reveal surat beranak tu. Diorang claim itu dokumen yang sama tengah dirujuk FIFA. Katanya atuk Facundo Garces ni bukannya lahir dekat Penang tapi Santa Fe, Argentina. Mak Facundo pula orang Argentina, ayah orang Spain. Cuma pemangku Presiden FAM, Datuk Wira Muhammad Yusof pesan, jangan percaya sangat berita palsu. Tunggu keputusan rasmi dulu. 3 November 2025 hari Isnin, FAM keluarkan statement. Tapi bukan statement berkenaan keputusan daripada FIFA, tapi statement berkenaan dengan senarai ahli jawatankuasa bebas FAM yang ditugaskan untuk menyiasat kes pemain warisan Malaysia ni. So dalam jawatankuasa ni ada bekas Ketua Hakim Negara Tun Mat Raus Sharif sebagai pengerusi jawatankuasa, bekas Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Seri Kamaluddin Mat Said, bekas Ketua Pengarah Mampu Datuk Seri Dr. Yusof Ismail dan juga Peguam Kanan Datuk Tavalingam Si Tavaraj. Jawatankuasa ni bukan sahaja bertanggungjawab untuk menyiasat macam mana kes pemalsuan dokumen 7 player warisan ni boleh berlaku, tapi diorang juga bertanggungjawab untuk review balik governance dan juga takbir urus FAM tu sendiri. Pendek kata nak bantu FAM improve diorang punya management. Tunggu, akhirnya hari Isnin malam FAM keluarkan statement. Kata FAM secara rasminya rayuan FAM telah ditolak oleh FIFA. So FAM still kena bayar denda 350,000 Swiss franc kepada FIFA dan setiap seorang player tu kena bayar denda 2,000 Swiss franc. Selain tu, hukuman gantung selama 12 bulan masih lagi kekal. Keputusan ni seperti yang dijangka sebab habislah image dan credibility FIFA. Malulah diorang kalau diorang ubah keputusan. Walaupun Presiden FIFA turun padang sampai datang ke Malaysia, tapi kedatangan dia tak membantu, tak mengubah keputusan FIFA berkenaan dengan kes ni. So, adakah game over untuk FAM? Belum lagi. Sekarang FAM ada tempoh 21 hari untuk membuat rayuan pula kepada Mahkamah Timbang Tara Sukan CAS, badan yang sepatutnya bebas dan neutral. Tapi apa-apa pun, FAM kena tunggu details keputusan dan laporan penuh kes rayuan yang ditolak ni daripada FIFA sebelum buat rayuan pula kepada CAS. Lepas tu, CAS akan bersidang, buat keputusan, mungkin akan makan masa berbulan-bulan juga. Tapi aku jangkakan kita akan dapat keputusan akhir sebelum match akhir kelayakan Piala Asia 2027 pada Mac 2026 tahun depan. Kalau lambat sangat, akan kacau perancangan Piala Asia 2027 yang akan kick off pada Januari sampai Februari 2027 di Arab Saudi. So, kita terus bersabar, kita tunggu keputusan akhir. Itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.